Hai semua, air ni kita guna hari-hari kan? Minum, mandi, macam-macam lagi lah. Tapi pernah tak kita betul-betul fikir, apa yang buat molekul H2O yang nampak ringkas ni istimewa sangat? Hari ini, kita akan selami beberapa kuasa hebat air yang menjadikannya asas kepada semua kehidupan. Okey, semua orang tahu, air ni penting untuk hidup. Itu dah confirm. Tapi, kenapa Apa sebenarnya rahsia di sebalik molekul air yang buat setiap sel dalam badan kita macam tak boleh berfungsi tanpanya? Alright, jom kita mulakan. Dalam perkongsian kali ini, kita akan bongkar 3 sifat utama air, kuasa-kuasa hebat yang menjadikan air ni wira sebenar dalam dunia biologi. Percayalah, lepas ni cara anda pandang segelas air mungkin takkan sama lagi. Okey, kuasa hebat air pertama ialah kebolehannya untuk berkawan atau berhubung dengan hampir semua benda. Kita panggil sifat ni kekutuban. Dan inilah kunci kepada, boleh kata, hampir semua fungsi paling penting air. Jadi apa benda kekutuban ni? Senang cerita, bayangkan setiap molekul air tu macam satu magnet kecil. Atom oksigen dia ni kuat sikit, ditarik elektron, jadi dia ada cas negatif separa. Ini pula buatkan atom hidrogen jadi bercas positif separa. Bila ada dua kutub cas yang berbeza macam ni, itulah yang kita panggil kekutuban. Dan disebabkan sifat macam magnet ni lah, molekul-molekul air ni suka melekat antara satu sama lain. Hujung positif satu molekul akan ditarik ke hujung negatif molekul sebelah dia. Tarikan inilah yang membentuk ikatan hidrogen. Nampak macam lemah kan? Tapi jangan salah sangka, gabungan ikatan-ikatan ni sangat kuat dan inilah punca kepada banyak lagi keajaiban air. Jadi kenapa semua ni penting sangat untuk sel kita? Kekutuban inilah yang menjadikan air digelar pelarut semesta. Ia boleh larutkan macam-macam, contohnya gula dan garam, yang membolehkan nutrien ni semua diangkut masuk ke dalam sel. Kalau tak ada air sebagai medium, lupakanlah. Semua tindak balas kimia yang buat kita hidup ni takkan boleh berlaku. Seterusnya, kuasa hebat yang kedua. Pernah terfikir tak macam mana air ni bertindak macam perisai suhu untuk badan kita? Semuanya berpunca daripada satu benda yang dipanggil muatan haba tentu. Sekarang, tengok nombor ni. 4.2. Lebih spesifik, 4.2 kilojoule per kilogram per darjah Celsius. Bunyi macam teknikal gila kan? Tapi percayalah, nilai yang sangat tinggi ni adalah salah satu sebab utama kenapa kehidupan boleh wujud di bumi. Nombor tinggi tadi tu maksudnya apa? Maksudnya, air ni degil sikit nak ubah suhu. Dia kena serap banyak tenaga haba baru nak jadi panas dan kena lepaskan banyak haba juga untuk jadi sejuk. Sebab inilah badan kita, yang sebahagian besarnya air, boleh kekalkan suhu stabil dekat 37 darjah Celsius, tak kilalah kat luar tu panas ke sejuk. Sifat yang sama ni jugalah yang melindungi hidupan dalam air. Dekat tempat-tempat sejuk kan? Hanya permukaan air je yang beku. Lapisan ais tu pula dia jadi macam selimut, penebat haba. Jadi air kat bawah tu kekal cair dan hidupan di dalamnya boleh terus hidup dengan selamat. Memang luar biasa betul penebat haba semula jadi ni. Dan yang terakhir, kita akan tengok satu pasukan duo yang hebat yang boleh lawan graviti. Pasukan ni terdiri daripada dua daya lekitan dan daya lekatan. Bunyi macam sama kan? Lekitan-lekatan. Tapi sebenarnya lain. Senang je nak ingat. Daya lekitan atau kohesi ni bila molekul air melekat sesama dia. Macam kawan-kawan berpegangan tangan. Manakala daya lekatan atau adhesi pula bila molekul air melekat kat permukaan lain. Ingat ni, lekitan untuk kawan sendiri, lekatan untuk permukaan asing. Jadi, macam mana benda ni berfungsi dalam dunia nyata? Contoh terbaik, tengok pokok. Daya lekitan tu pastikan molekul air bergerak sekali dalam satu barisan panjang, macam kereta api. Lepas tu, daya lekatan pula tolong kereta api air ni memanjat dinding salur xylem dalam pokok tu. Gabungan mantap dua daya inilah yang kita panggil tindakan kapilari. Inilah caranya air boleh naik dari akar sampai ke daun paling tinggi, lawan terus tarikan graviti. Okey, bila kita dah kumpulkan semua kuasa-kuasa hebat ni, barulah kita nampak gambaran besarnya. Kita akan faham kenapa air ni memang satu molekul yang tak ada tandingannya. Jom kita rangkumkan semua. Kekutuban air membolehkan semua tindak balas kimia penting berlaku dalam sel kita. Muatan haba tentunya yang tinggi pula stabilkan suhu badan kita. Dan gabungan daya lekitan dan lekatan membolehkan air diangkut dalam tumbuhan. Nampak tak? Setiap sifat ni saling melengkapi. Menjadikan air ni memang asas kepada kehidupan. Jadi inilah dia 3 kuasa hebat air yang kita dah bincangkan. Kekutubannya yang buat dia jadi pelarut dan pengangkut yang hebat.
Muatan haba tentunya yang jadikan dia penstabil suhu yang tiada tandingan. Dan gabungan lekitan serta lekatannya yang membolehkan tindakan kapilari menentang graviti. 3 sifat inilah yang menjadikan air molekul yang sangat-sangat istimewa untuk kehidupan. Ini membawa kita kepada satu persoalan terakhir untuk kita fikir-fikirkan. Dengan semua gabungan sifat yang unik dan sangat penting ni, kalaulah bukan air, agaknya ada tak molekul lain ke alam semesta ni yang mampu menyokong kehidupan macam yang kita kenal? Satu persoalan yang menarik untuk kita renungkan. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya.